Lebih dikenali sebagai Ustaz Iman. Saya jumpa Pak Din dengan Pak Kodi masa kami sama-sama bersolat di masjid saya. Saya selalu menjadi imam pada jemaah saya. Betul ke Ustaz ni macam riak je kan? Cantiknya mata, sedapnya suara. Berselera. Ustaz, saya paling jelas saya nampak. Berselera. Kalau kita adakan jamuan makan selepas mesyuarat ni kan. Oh, jamuan makan. Saya menjawab soalan kepada saudari apa tadi? Lola. Lola, sedap nama itu. Sesuai. Memang saya sebenarnya Ustaz. Saya adalah jurusan dari Universiti Al-Azhar di Cairo, Egypt. Ustaz. Ustaz. Maafkan saya, Ustaz. Maafkan saya. Jangan tengok sini. Tengok sini. Tengok sini, Ustaz. Boleh tak kalau kami nak tahu, Ustaz belajar dekat... Pak Din, boleh tak kami nak tahu Ustaz belajar dekat Universiti Al-Azhar? Betul. Dalam jurusan apa, Ustaz? Ya. Kalau Ustaz nak tengok? Bagus soalan tu ya sebab saya sebenarnya adalah pelajar jurusan Usuluddin. Dakwah. Anak Pak Imam. Biar saya sebut dengan penuhnya supaya semua akan tahu dan rasa lebih yakin.